Sekarang dah tahun 2025. Nak tutup switch pun dah boleh buat daripada telefon je. Saya nak kongsi satu barang menarik dengan anda. Ini adalah soket pintar. Pintar sebab dia boleh sambung kepada Wi-Fi. Gunakan Android ataupun iOS, saya boleh kawal soket ini guna aplikasi di telefon. Anda dekat luar pun masih boleh kawal, asalkan telefon ada internet. Macam saya kata tadi, boleh on dengan off. Tapi bukan itu saja fungsi dia tau. Daripada app juga, saya boleh tahu berapa tenaga elektrik yang mengalir melalui soket ini. Contoh dia, saya sambungkan penapis air dengan mesin basuh pada soket. Jadi, saya boleh tahu penggunaan harian kedua-dua alat ini. Kurang daripada 2 kW ataupun kira-kira bawah 30 sen sehari. Katakanlah kalau nak jem elektrik, ia ada fungsi scheduling. Maknanya saya boleh tetapkan bila ia on dan bila ia off mengikut masa ataupun hari. Satu lagi, ia juga sokong arahan suara melalui Google Assistant ataupun Amazon Alexa. Daripada segi keselamatan, ia boleh tampung sehingga 4000 watt kuasa dan sehingga 20 ampere arus. Maksud dia, alat berkuasa tinggi macam oven, vacuum, peti ais, malah microwave boleh anda sambungkan pada dia. Harganya tak mahal, bawah RM30 je. Beli berapa unit dan transform rumah anda jadi rumah pintar. Siapa yang pernah guna soket pintar macam ni? Cuba share pengalaman kat bawah.